Rasa kita depan kot. Sebab kita daftar awal. Sana. Sana. Sufi tak senyum. Senyum Sufi. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera semua, selamat datang. Okay, hari ni kita ada dekat dataran yang untuk biasanya kereta berhenti kat sini untuk ambil gambar menara, bukan menara ya, jambatan yang boleh buka lah kan. Biasa orang kalau nak ambil gambar memang kat sini lah tempat dia. Jadi hari ni kita bawa dia orang sini. Okay, kita tak ada lah nak masuk dalam sana, kita cuma ambil gambar view lah kan, masa pun tak mencukupi. Jadi yang sempat kita ambil lah. Okay, maknanya bagilah mereka rasa kan pengalaman jalan-jalan ni setelah penat berhembas pulas. Sebenarnya aku tak tahu apa benda dia orang fikir, tapi dia tengah merancang sesuatu. Aku rasa daripada awal kita orang punya trip ni memang dia dah rancang video dah awal sampai habis, tak apa hasil nanti. Ni dia punya kepala. Mbak kan, aku tahu dia rancang apa ni. Kau main ke? Push. Baik tu ni. Okay, sekarang kita dekat pantai Kekabu sebenarnya aku tak nak jumpa tempat ni. Tu macam aku cakap lah semalam. Ini suka bawa kita tempat-tempat yang rasa orang luar tak banyak tahu. Mungkin untuk dia orang, tapi bila orang luar datang dia bawa ke sini lah. Dia tak, kalau perasan kita tak jumpa benda-benda macam ni dekat
dekat macam apa tourism apa bagai kan. Tapi dia menarik lah. Ramai orang dia. Di pantai Aku tak boleh dua-dua. biasa. Uish, manusia punya. Ha? Aku tak suka air. Yang ada lah. Nanti pasir lah. Nanti dia tunggu dia orang. Tunggu dia orang tu. Tengok anak aku dah main pasir. Adam. Mak mandi pula. Tak ada baju ke? Kat rumah. Habis tu dalam kereta nak basah-basah. Oh, Cik Sepul. Setting baik dia orang kata dia orang nak buat satu scene lagi kat sini. Aku tak tahu nak buat scene apa. Nak melengkapkan dia orang punya scene yang dia orang rancang tadi. Okay, tak apa, kita tunggu dia orang datang. Aira dah tidur dalam kereta. Okay, panjang pantai ni. Pantai Kekabut. Narik. Satu aku tak tahu. Selamat Cik Sepul. Ada 3 orang datang kat Sepul. Ayo. Alamak, relax ke cikgu. Aduh. Budak-budak dia memang takkan bosan naik dengan air kat pantai. Oh, dah mula turun dah seorang ni. Yang ni pun nak turun dah ni. Jadi aja nama budak-budak kan. Oh, kat dalam kamera nampak terang kan. Sebenarnya dah gelap kat sini. Jom cepat. Last kopek. Oh, ada taman ni kat sana. Taman ni semuanya. Oh, sampai awal sikit tadi boleh main. Bosan nak batu ni kan, 3 segi baik. Mana dapat batu ni? Batu ni memang sengaja diletak. Bukannya batu yang biasa kat laut kan, memang ada bentuk sendiri. Tak nampak koyom ah. Terbang ah. Esok sekolah nak pergi alasan Ini lebah bukan laba-laba. Laba. Apa dia? Oh, dia tercekik lah macam makan gula getah. Tengok pergi kebun je lah. Tak payah habis masa kita. Dia sonok lah dekat kebun. Mana? Ya Allah, tak nak balik lah. Tinggal.
Ni dalam apa? Sejarah Sufi. Dekat buku ada mana ada datang ni? Ada maklumat ni. Muka surat 19? Serius ah? Kabur-kabur. Tajuk apa? Subjek apa? Sejarah. Tahun 5. Aku ajar darjah 5 ni. Tengok sekejap lagi. Itu lah cikgu. Dia kalau bab 1 pasal raja-raja tu lah. Sultan raja kan. Bab 2 bahasa agama Islam. Lepas tu bab 3 bahasa Melayu kan. Dalam sejarah kan. Oh ni kalau cik Tengok kat buku teks tahun buku tahun 5 lah kan. Sejarah tu. ni ada ini flip. Oh, yang di flip ada. Boleh Oh, okey. Otak buku.